Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Haris Suhaimi, web designer dan juga system developer daripada Falah Digital Solution. Baik, bersama saya hari ini dalam siri bina website menggunakan AI. Saya nak sambung daripada semalam. Hari ini kita cuba bina beberapa contoh lagi macam mana kita nak gunakan AI untuk kita buat sistem ataupun kita buat apa-apa aplikasi yang kita nak, yang mana kita tak perlu jadi programmer. Kita hanya berimajinasi dan kita bagi tahu sahaja AI untuk kita cipta apa-apa sistem, cipta apa-apa aplikasi. Yang mana sekarang ni saya cuba fokus dekat web platform dahulu, sebelum saya kongsi nanti kemudian bagaimana kita boleh buat apps ataupun Android apps menggunakan AI ni. Baik, sebelum ni saya dah tunjuk bagaimana saya buat calculator. Saya buat calculator menggunakan AI, dan hari ini saya rasa saya nak buat satu calculator juga, tapi calculator nak kira BMI. BMI apa tu, yang timbang berat tu kan, yang berat tinggi, dan dia akan keluar berapa kita punya nilai BMI. Okey, jom kita start. Okey, saya tutup dulu calculator yang semalam, yang sebelum ni. Okey, ini kod untuk calculator yang sebelum ni. Kita tutup yang ni. Okey, kita bagi tahu AI kita nak apa hari ni. Okey. Okey, today I want to build BMI calculator. In one simple web page. Give full code. Okey, kenapa saya nak buat contoh-contoh yang ringkas? Sebab saya nak tunjuk dekat anda semua yang AI yang saya gunakan ini adalah free version, yang ada limit, yang saya tak boleh generate banyak-banyak kod yang panjang, complicated dan sebagainya. Nanti dah habis, susah kita nak continue. Okey, dia dah siap dekat sini. Okey, kita buat file baru, BMI. Okey, new file, bmi.html. Okey, kenapa okey, lepas tu kita insert. Okey, dia dah masuk kod ni. Okey, sekarang ni kita buka browser kita. BMI. Okey, dia dah keluar dekat sini. Dia suruh masukkan tinggi dan berat. Okey, contoh saya ambil tinggi dalam 160. Okey, berat dalam kita ambil 60 kg. Okey, so kita klik.
Okey, dia keluar BMI berapa. Okey, dia bagi tahu BMI berapa, dan kategori dia normal weight. Okey. Cuba kita try berat 70. Okey, dia bagi tahu BMI sekarang ni 27.3 dan overweight. Okey, saya nak bagi cantik sikit calculator kita ni. Okey, kita nak tambah satu macam jarum, dia ada meter. Okey, meter, kita panggil meter. Okey, kita nak tambah meter. Kita tutup dulu. Okey, sekejap. Kita bagi tahu dia. Okey. I want to add BMI meter to make it more attractive. Okay. Okay, dibagi code full. Okay. Harap-harap cukup ya kota kita punya AI ni. Okey, dia bagi full code. Okey. Apa yang kita perlu buat adalah kita dekat bawah ni kita apply. Okey, dia dah tambah. Dia tambah dekat sini. BMI, dia tambah dekat sini. Okey. So kita accept. Okay, accept these changes. Okey, kita cuba tengok apa yang jadi. Kita refresh. Okey. Kita cuba masuk tadi 160, berat 70. Okey. Kita calculate. Okey, sekarang ni dah masuk overweight. Okay, kita tukar berat 50 lah contoh. Okey, dia bagi tahu dekat sini kita punya BMI adalah normal. Okey, itu simple calculator yang kita boleh buat, aplikasi yang kita boleh buat menggunakan AI ini. Dan ini adalah web based ya, web based. Kalau kita nak bina apps, dia ada platform lain yang kita perlukan untuk kita buat apps ataupun sistem menggunakan Android apps ataupun iOS dan sebagainya. Yang saya tunjuk ini adalah menggunakan web base, dan ini adalah coding dalam bentuk HTML. HTML adalah yang asas untuk web base. Jadi anda boleh cipta apa-apa saja aplikasi yang anda terfikir, dan kita boleh bagi tahu dia kita nak tambah itu, nak buang ni, kita nak adjust bagi contohnya kita nak mungkin kita nak save, nak record ni kan. Itu kita punya imajinasi bagaimana kita nak olah kita punya aplikasi mengikut kesesuaian kita. Okey, cukup saja untuk kali ini. Saya apa yang saya kongsikan moga bermanfaat, memberi sedikit idea kepada anda bagaimana untuk menggunakan tools AI dalam membina satu aplikasi ataupun satu website yang boleh memberi manfaat untuk kita dan juga orang lain. Baik, jumpa lagi dalam video-video yang akan datang, insya-Allah. Jika anda ada sebarang pertanyaan yang boleh saya
kongsikan dalam video-video yang akan datang. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.